Setiausaha Agung, saya lihat bagaimana ketua bahagian, ketua cawangan, ketua sayap, ketua negeri hari-hari bekerja kuat nak tambah ahli, kuatkan jentera, kuatkan parti, dan hari ini bersatu telah pulih dan kuat dan utuh untuk menghadapi pilihan raya. Tuan-tuan tahu atau tidak, hari-hari di Ibu Pejabat, hari-hari ini Kapten Datuk Suhaimi ada di sini. Hari-hari semenjak pengkhianat ini kita humban ke Laut Cina Selatan. Sekarang setiap hari Ibu Pejabat terima lebih 150 ahli baru menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Alhamdulillah, yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita damaikan. Janganlah dekat kita sisihkan, janganlah dekat kita singgung mereka, janganlah nak berpantun dan nak bermadah. Itulah geram sikit lah.